Biskut suji, biskut tradisi. Cair di mulut, tidak di hati. So hari ni Kak nak ajak you all buat kuih raya. Akif nak buat biskut apa hari ni? Kalau biskut cornflake boleh? No. Hari ni kita buat kuih suji. Okey, kita perlu tepung gandum, tepung suji, ghee, Garam, vanilla extract. icing sugar. Akif, cepatlah. Kita nak First start macam masukkan mana? yang ni dulu. Ini ghee, sugar. Masukkan esen vanilla ni. Okey, dah. Okey, garam tambah. Boleh juga. Now, gaulkan dia. Tepung. Kita masukkan tepung suji pula. Pakai tangan pun lagi senang sebenarnya. Tangan. Buat tangan tak bersepah. Kenapa tak beli je lah? Kedai semua kan dah jual. Kalau kita buat kan best. Kita boleh Best kumpul ke? adik-beradik. Lagi enjoy lah. Bukan susah mana pun sibuk nak beli. Kita modern sikit. Boleh tak? Dia nak juga konflik dia tu. Barulah edgy. Ambil sikit sejemput and then rollkan. Okey lah tu comel roteh. Buatlah sampai penuh ni. Sekejap I tengok sekejap apa ni. Alright. Dah siap pun kita punya kuih suji. Tapi colour tu tak sepatutnya colour macam tu lah Wih, hangus. Hangit tak hangit, janji sedap. It's okay. Hangit pun tak apa. Yang penting ialah our moment. Ya, moment betul. Kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.